kat sini. Jadi apa? Mungkin kemenangan ini didedikasikan kepada siapa? Saya rasa ni saya nak. Ini sebenarnya benda yang saya impikan lebih kecil lagi. But of course, family saya lah. Terutamanya dari kecil memang saya dengan atuk nenek saya dan mak saya. Dan memang diorang nampak minat saya. Dan ini satu penghargaan yang saya nak bagikan. Jadi waktu masa dulu, kamu orang cakap dengan family yang satu nasi rumah nak shopping. Masa saya kecil memang sebab saya selalu tengok mak ipar saya kan. So memang setiap kali aku nak pernah apa-apa anugerah pun memang saya beritahu niat saya. Ingat kalau kat nak saya kat nak macam ni boleh kan? Ingat kita bersungguh-sungguh lah. Dan alhamdulillah apa yang saya susah payah masa kecil sampai saya besar sekarang dan itulah apa yang saya kasih. Mungkin pastikan lebih semangat ke untuk hasilkan lagu baru kepada Sekali ucapan. Ya, saya jelaskan. Ya, sorry. Sebab saya rasa ini juga satu benda yang membuat orang luar sana lebih kenal saya. Yalah sebelum ni mesti orang cakap saya kenal sebab IT. Tapi alhamdulillah saya dapat buktikan dengan susah payah saya. Saya dapat buktikan yang saya dapat berdiri dengan sendiri. Aida. Jadi dengan kemenangan ni, apa mungkin yang dirancang oleh Umar sendiri selepas ini tanpa mengejut-mengejut dan tahu dia menang untuk malam ni? Apa mungkin langkah seterusnya? InsyaAllah saya akan keluarkan lagi single baru mungkin Dalam tahun depan ke macam mana tu? Masa dekat? Masa dekat Ai. lagi. Ya. Ada apa pesan lagi? Saya mengucapkan terima kasih kerana sentiasa mengundi saya, sentiasa memberi semangat positif. Dan saya tahu saya baru je dalam industri ni dan saya tak sangka pun saya akan dapat anugerah yang sebesar ini. Tapi dah menang artis baru wanita Bangladesh lagi bagi dengan penyanyi. Boleh nyanyi sikit lah Kak Mida tu. Satu rangkap je, satu rangkap. Pegawai. Ini dia orang rekod FYP ni. Dia kau main. Aku tak terbang tinggi, namun sayang-sayangku telah patah lagi. Hai jadikanlah aku tak lagi seperti anganku. Sampai besok mimpi ni. Terima kasih Umar. Terima kasih Mida sekali lagi. Tanya sekali lagi pada Umar Amara, artis baru wanita popular. Semoga terus berjaya dalam langkah